Okey, hari ni dekat tangan aku ada sebiji mesin Shimano Forcemaster 601. Yang korang tengok meter dia ni sekarang ni, ini bukan stiker guys. Ini real punya sebab kita dah cocok bateri. Kalau korang beli mesin elektrik ni, cocok bateri, macam ni lah meter dia. Korang boleh tengok meter dia memang lawa guys. Yang ini Forcemaster 601 sesuai untuk korang jigging, bottom dan juga main sotong. Jadi setup hari ni kita buat set combo Shimano Forcemaster 601 tahun 2023. Selalu korang tengok kita buat barang-barang second hand kan. Tapi kali ni korang kena tengok sebab ini barang baru. Mesin baru, rod baru, bateri baru, tali pun baru, semua baru. Kalau korang tak minat barang-barang second, ni ada baru guys. Jadi dekat sini dalam set ni macam biasalah, korang akan dapat mesin, rod, tali, bateri semua. Untuk rod pula guys, rod yang kita orang bagi dekat korang ni, ini rod Yamato Dark Poison tahun 2026, model baru guys. Tapi design still sama. Cumanya korang boleh pilih dia punya variant. Korang nak PE 0.8 hingga 2 ada, PE 1.3 ada, PE 2.4 pun ada. Bergantung dengan korang punya berat gewang. Kalau korang punya gewang tu 80 gram hingga 300 gram, boleh ambil spek yang aku bagi ni, PE 1.3. Untuk section rod ni one piece. Section dia one piece, powerlifting memang padu. Cincin dia pula menggunakan cincin Fuji. Ni Fuji ni. Tu harga rod guys. Ring semua Fuji, dan Fuji yang kita pakai kali ni semua tebal-tebal. Korang boleh tengok bahagian depan ni, semua tebal, tekan pun keras. Jadi sesiapa yang beli rod Yamato Dark Poison, korang akan dapat sekali dengan kad ni. Dekat kad ni ada tulis Yamato TikTok Contest. Kalau korang dah ada rod, korang kena join contest. Rugi kalau korang tak join sebab korang berpeluang menang Daiwa Seabox G300JL bernilai harga RM3,200. Nak join, korang kena record action rod Yamato korang. Jadi itu nombor 2 untuk rod Yamato. Panjang rod ni cuma 6 kaki 3. Memang sedap, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Dan action rod Yamato Dark Poison ni memang seronok guys. Kalau korang tengok dekat sini, depan dia lembut, belakang dia keras guys. Nampak tu? Depan lembut, belakang keras. So action dia memang seronok guys. Jadi nak buat main sotong boleh, nak buat main bottom, maksimum batu 300 gram lah. Contoh lebih kurang batu saiz 10 macam tu, sesuai untuk PE13. Dan yang ketiga, kita akan bagi tali guys. Tali Yamato 12 sulam 30 LB, korang boleh all rounder. Bottom, ikan, sotong, semua boleh. Dia akan dapat 200 meter lah masuk dalam ni. Kalau korang nak kecil sikit pun boleh, kita boleh. Korang boleh pilih nak 20 LB, 15 LB, 30 LB, nak besar sikit pun boleh, tak ada masalah. Jadi untuk tali ni, tali Yamato 12 sulaman benang. Memang lembut guys tali Yamato ni, sedap guys. Tali Yamato 30 LB ni, korang nak casting boleh, nak bottom boleh, jigging boleh, sotong boleh. Diameter 0.23. Special tali Yamato ni lembut. Tapi guys, takat kalau korang kata nak tarik ikan bawah 30 kilo, memang tak ada masalah. Dan last sekali kita akan bagi bateri. Bateri Yamato saiz 3500 mAh. Macam aku cakap sebelum ni, korang akan dapat sekali dengan kotak, silicone bag, dia punya charger, semua complete set dalam ni guys. Untuk 3500 mAh ni, kalau korang buat main bottom boleh tahan 24 jam. Jadi satu set ni, harga dia kesemua ni guys, 2850 saja. Jadi kalau korang berminat dengan set ni, senang je nak beli. Korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang, ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tepi Kelang, Selangor. Kita pun boleh post satu Malaysia. Berminat, korang DM je. Apa yang tak main? Lihai. Kita tengok guys, ikan apa? Woi, sak. Woi, besar oh. Woi, nah. Woi, budak. Lihai.